Video kali ni saya nak tunjuk bukti pembayaran terbaru dekat dalam aplikasi Granny Reward. Jadi hari tu saya dah pernah kongsi dengan korang cara guna aplikasi ni kan. Tapi dekat dalam video kita sebelum ni saya tak ada tunjuk dia punya bukti pembayaran. So untuk video kali ni saya nak tunjuk dia punya bukti pembayaran. Saya dah dapat RM10 di Lopin. Saya tebus hari tu 2 hari bulan 3, saya dapat dia 15 hari bulan 3. Makan masa tu agak lama lah sebab hari tu saya ada email dorang. Dorang ada bagi tahu saya dorang ada masalah pasal payment TNG. Jadi sebab tu makan masa lama guys. So saya dah claim tadi, dah reload dah saya punya pin Touch 'n Go, memang terbukti berhasil. So kalau korang nak try aplikasi ni, jom tengok video ni sampai habis. Tolong jangan skip. Kalau nak cuba aplikasi yang lain, korang boleh tengok dekat channel saya Buat Duit Tanpa Modal. Ataupun kalau korang nak dapatkan Money Pocket Touch 'n Go, duit percuma, korang kena join dekat dalam grup WhatsApp. Nanti hujung bulan kita akan buat Money Pocket Touch 'n Go sekali dengan duit raya. Kalau duit raya saya bagi nanti dekat status WhatsApp saya guys. So siapa nak duit raya, korang kena save nombor saya sebab nanti kita akan bagi duit tu dekat status WhatsApp saya, bukan dekat dalam grup. Dekat dalam grup kita cuma bagi Money Pocket sahaja. Kalau korang nak dapatkan Money Pocket, korang kena masuk dalam grup. Kalau korang nak dapatkan duit raya, korang kena save nombor saya. Nanti hujung bulan kita akan bagi Money Pocket duit raya tu dekat status WhatsApp saya guys. Korang kena standby je nanti dekat dalam grup. Apa-apa kita akan info dekat korang. So yang mana nak cuba aplikasi Granny Reward ni, jom tengok video ni sampai habis. Saya ajar korang cara nak guna dia. Let's go. Okay gang, kalau korang nak cuba aplikasi ni, saya dah sediakan link aplikasi ni dekat bawah video. Korang download je nanti aplikasi ni dekat dalam phone. Lepas tu daftar je macam biasa guna email. Lepas korang daftar, korang dah boleh terus guna aplikasi ni. Tak perlu isikan kod referral. So kalau korang nak claim RM10 reload pin, korang kena ada 4,500 coin. Jadi cara nak dapatkan coin dia, kita kena buat task, kita kena jawab survey ataupun main game. Lepas tu nanti bila point dah cukup, baru kita boleh tukar dengan reload pin. Selagi point kita tak cukup guys, kita tak boleh tukar geng. Jadi macam mana korang nak dapatkan coin? Korang klik dekat bahagian home depan ni. Yang pertama, korang boleh ajak kawan, korang boleh share korang punya link referral dekat kawan-kawan, dekat orang lain, dekat dalam grup. Tak kisah korang nak share dekat mana. Kalau ada orang download aplikasi ni guna korang punya link, korang boleh dapatkan 50% commission. 50% pula dah. Korang boleh dapat 50 coin dan juga 10% commission ataupun bonus. Maksud bonus tu, kalau orang guna kita punya link, diorang main dekat dalam apps ni, diorang buat task, kita pun akan dapatkan juga coin. Walaupun kita tak buat task, tapi orang yang kita invite tu diorang buat task, kita akan dapat coin. Itu cara yang pertama. Tapi dekat dalam aplikasi ni, kalau nak invite boleh, tak nak invite orang pun boleh, tak ada masalah. Dia tak ada syarat untuk kita withdraw guys. So dekat sini dia ada dua game, satu My Chip, satu lagi yang sebelah dia. Kalau My Chip ni dia sama macam playtime game, korang kena download aplikasi dan korang kena buat task untuk dapatkan point. Kalau yang sebelah My Chip ni, korang tak perlu download aplikasi, diorang dah sediakan game dekat dalam apps ni. Korang just main je dekat dalam tu untuk dapatkan coin. Kalau My Chip dia sama je macam playtime game. Korang kena download aplikasi yang diorang sediakan, dan setiap aplikasi yang korang download nanti dia ada task yang korang kena buat. So sebelum korang nak download aplikasi ni semua, korang kena tengok dulu task apa yang korang kena buat. Bila korang dah faham nanti, baru korang cuba. Selagi korang tak faham, korang jangan gatal tangan nak cuba. Takut nanti kalau korang main buat je, lepas tu korang buat tak menjadi, nanti korang stres guys. So korang tengok dulu task apa yang korang kena buat. Kalau dah faham, baru korang tekan install untuk download aplikasi ni guys. Lepas tu korang kena buat task dekat dalam aplikasi yang korang download. Dekat bahagian bawah ni pun sama juga. Dia ada play game, lepas tu ada pro game, lepas tu kat sini spin, boleh dapatkan coin. Dekat bahagian bawah ni sama je, coin per minit ni korang kena main game. Tak perlu download aplikasi sebab diorang dah sediakan game dekat dalam apps ni. Korang kena main je, tak perlu download apps. Tapi kalau yang download aplikasi ni guys, korang boleh delete balik aplikasi yang korang download. Maksudnya guys, aplikasi yang korang download tadi dekat bahagian My Chip ni, bila korang dah buat task, korang dah dapat point, korang boleh padam aplikasi yang korang download. Tapi kalau nak padam tu, korang kena withdraw dulu korang punya duit. Korang buat task kan, korang dapat point. Nanti bila point korang dah cukup, korang withdraw duit korang, baru korang delete aplikasi yang korang download. Lepas tu dekat bahagian bawah ni korang boleh jawab survey. Sebelum tu dekat bahagian bawah ni pun ada juga korang boleh tengok video ataupun iklan untuk dapatkan coin. Kalau survey ni korang pilih jenis CPX. Banyak kali dah saya bagi tahu korang, kalau nak jawab survey paling senang korang pilih yang jenis CPX. So dekat sini dia ada bagi macam-macam jenis survey yang korang boleh jawab, tapi kebanyakan yang saya dapat feedback diorang berjawab survey jenis CPX ataupun BitLab, ataupun korang boleh pilih survey yang senang dekat atas ni. Tapi kebanyakan yang saya dapat feedback, semua diorang dapat jawab jenis CPX. Jom saya tunjuk contoh. Ini contoh feedback dari diorang yang dah berjaya jawab survey guna saya punya tips. So memang terbukti berhasil. Jadi kalau korang nak dapatkan tips ni, korang kena tekan link WhatsApp saya dekat bawah video. Korang boleh chat je saya dekat WhatsApp, bagi tahu yang korang nak tips. Nanti saya bagi korang tips, korang boleh try cuba. Kalau berhasil, korang hantar feedback macam ni dekat saya. Kebanyakan yang saya dapat feedback, semua diorang jawab tu kan dari survey jenis CPX. So korang boleh try, kalau berhasil hantar feedback dekat saya. Kalau nak tanya apa-apa soalan pun boleh tanya saya dekat WhatsApp nanti guys. So guys, nanti bila korang punya coin dah cukup, korang nak tukar dengan RM10 reload pin, korang klik dekat bahagian redeem. Lepas tu korang tekan dekat bahagian TNG reload pin RM10. Nanti lepas korang tebus, korang tunggu duit diorang akan proses dalam tempoh 7 hari. Kalau dah dapat nanti korang boleh check dekat email korang, ataupun korang klik je dekat coin atas ni.
Lepas tu korang tekan dekat bagi order. Nanti kalau dah berjaya, diorang akan bagi tahu dekat sini guys. Jadi itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah video ni. Kalau tak faham nanti korang check je saya dekat WhatsApp. Nanti lagi senang saya bantu korang. Ataupun kalau korang nak try aplikasi yang lain, korang boleh type dekat YouTube korang, buat duit tanpa modal channel. Korang boleh tengok video-video yang lain dekat channel YouTube saya. Semua aplikasi yang saya kongsi, saya sendiri cuba, saya sendiri dah berjaya withdraw 100% tanpa modal, tanpa perlu bayar balik. Kalau tak faham, check je saya dekat WhatsApp. Okay, kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum.